Semua, Assalamualaikum, welcome back to Key Channel. My name is Key. Untuk vlog kali ni kita akan buat travel to Batam. Tapi ini special sikit sebab apa? Ini first time kita naik ferry. Kita dah dekat Berjaya Waterfront untuk claim kita punya e-ticket. Kat situ tunggu buka. Tiket ni kita beli online tapi kena claim kat sini untuk dapatkan QR. Okay, so korang stay tune tengok macam mana kita punya trip. Jam dah menunjukkan 7.48 tapi belum gerak lagi. Sepatutnya 7 suku kita dah gerak. Dan saya rasa kita akan tidur je sepanjang perjalanan sebab dalam masa 2 jam. So, jumpa korang dekat sana. Banyak sangat lauk kita kat depan ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 lauk. Kita dah boleh makan ke? Dah lagu 3 minit dah tak sampai. Okey, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikkan Nabi mazakkan Nabi Sunnah. So, kita dapat seorang customer daripada Indonesia. Travel with Kiki. Tapi ramai je yang agensi Indonesia follow saya. So, ya. Petang ni kita cemil-cemilan, cendol nangka, cendol pandan dan cendol durian. Ada terselit mi ayam. So, kita try rasa dia macam mana. Okay, so ini cendol durian 18,000 bersamaan tak tahulah 18,000. Ni ayam dah sampai. Ini nangka. Alah, ni nangka. Shoo. So, kita makan bersama-sama supir. Okey, ni mi ayam. Mi ayam. Ni lah Toy Story. Ya, Askar. Okay, so jemput makan. Sekarang kita akan ke next destination kat belah petang pula. Ni mall dekat bawah kita punya persinggahan hotel. Sementara tunggu supir, kita jalan dulu. Untuk masuk kat dalam Pantai Pink, satu pack RM50,000. So, kita dah redeem kita punya air. Mana punya?
So kita dah dekat Pantai Pink. Boleh lah. Memang pink-pink dia sangat cantik. Aku tak nak pegang. But I will show you. So harga untuk 18,000 tu kita boleh redeem free air. Mostly juice lah. So kita pilih this one. Watermelon. Syahim. Oh sedap. Boleh lah. Cuma makan ni kok olok-olok je. Ni batu. Bukan pasir. Kita 3,000. Dia texture dia like pasir. Bukan pasir, batu. Okay. Hujan, so kita orang kena keluar cari tempat lain. So tengah tunggu abang supir untuk ambil kita kat sini. Let's go. Sekarang kita masih pusing-pusing mencari tempat untuk next tujuannya. Destinasinya iaitu mall. So kat luar hujan kan. Korang cantik sangat. Banyak gila pilihan. Kau tengok abaya dia ni. Weh. Patutlah dia orang pergi umrah. Cantik sangat baju. Memang cantik. Sumpah cantik. Ni nak kahwin kot. Memang cantik. Cantik sangat-sangat. Ni telekong tau. Ada banyak jenis kain. Ya Allah. Sumpah lembut gila. Ya Allah lembut sangat. Tapi yang paling best yang ni lah. Yang ini. Dia macam sejuk lah macam tu. Sedap. Dia berat. Dia tak adalah berat tapi dia tak terbang-terbang lah. Macam tu. Ini cari inner. So dekat belah atas ni cantik weh. Mana harga dia? Berapa ringgit? 178,000 je. Cantik. Banyak. Pasal ada yang comel-comel juga. Tengok ni. Ni miu miu. Ni macam untuk budak sikit. Ya Allah cantiknya. Bestnya. Best sangat. Oh ni untuk baju sukan. Oh wow. Weh bestnya. Kau tengok ni. Sangat menarik. Oh my god. Bestnya. Linda. Kita dah boleh pergi main salji. Balik dari ni. Weh, tak quality dia kan. Aku tak expect lah. Macam ni. So good. Dia tak macam Shopee tau. Dia memang sumpah tak macam Shopee. Kau tengok sendiri kain dia memang sangat-sangat best. So memang orang kata Batam ni adalah syurga shopping. Korang datang sini silalah bawa duit banyak-banyak. Oh my god. And then kat bawah banyak gila laptop. Sekejap lagi aku tunjuk, okay? Untuk yang girl-girl. Oh, comel sangat. Korang datang sini, bawa lah 1,000, 2,000, 3,000 pun tak apa. Soal memang cantik gila. Tapi dia panjang. Nampak sama tapi tak serupa. Oh. Ah, cantiknya. Cantik sangat. Boleh pakai buat pergi office. Oh my god. Memang cantik lah. Korang baju kat sini 268,000. Wow, rambah mata. Aku rasa boleh jugalah cari baju raya kat sini. Sebab kita lagi 2 bulan je nak raya. Nak puasa. Lepas tu kita raya. Ya Allah cantik weh. Pernah nampak diorang masa umrah. Baju cantik-cantik sangat. Kualiti dia best tau. Sangat-sangat best. Sangat-sangat best.
bus to station, makan and then lepas tu balik. Tangan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana fima razaqana wa qina azabannar. Amin. Untuk sambungan di part 2. Thank you for watching. Jangan lupa hit bell notification. Bye bye.